Tema koleksi fashion musim ini ialah kelahiran semula. Orang fikir selamatkan seorang wanita, maknanya bawa dia keluar dari tempat kotor. Berikan dia pakaian yang bersih, bagi dia identiti baru, mula hidup baru. Tapi tak ramai yang tanya, bila wanita tu dibawa ke tempat lain, adakah tempat tu bercahaya? Atau demi keluar dari kegelapan, dia dibawa ke tempat lebih gelap lagi? Tema untuk gaun kali ini ialah warna hitam. Bukan untuk memburukkan sesiapa, bukan nak sorok apa-apa, tapi untuk terima masa silam dengan terbuka. Tak perlu lagi menyorok dalam kegelapan. Dan tak perlu lagi merasa malu dengan tubuh sendiri. Kalau nak bebas, kita kena usaha sendiri untuk mendapatkannya. Saya berani hadap masa silam, Kakak. Saya dah hantar bukti-bukti ke email semua orang. Malah, saya juga dah hantar fotobook saya. Kalau nak lapor, laporlah. Banyak lagi bagus. Cepat sikit tersebar. Apa perbuatan Lina selama ni? Lina, tolong bagi respon. Rekod pemindahan wang yang Su Yichen bagi, betul ke semua tu? Tolong bagi tahu. Bagi penjelasan, jelaskan. Bagi kita sama, tolong bagi jawab kami apa yang berlaku sebenarnya. Jangan nak mengelak. Su Yichen, kamu cuma fashion designer biasa. Setaraf ke dengan dia? 1 juta. Tinggalkan anak saya. Mak, apa maksud Mak? Kenapa? Mak, awak mesti tak suka saya, kan? Taklah, Awak pasti ke? tak pasti. Saya tak pernah bawa perempuan jumpa dia. Habis macam mana? Tak kisahlah dia suka ke tak. Yang penting saya suka. Awak janganlah risau. Okey?